Kilang Fazura, hutang 4.6 juta. Siap bagi cek senang lagi. Hoi, gila bai. Oh, banyaknya hutang. Itulah hakikatnya. Sebab hari ni, kekayaan yang ada hari ni semuanya berkait dengan riba. Kita ke tepi sekejap kes Fazura tu dengan syarikat dia tu, dan hutang 4.6 juta. Siap bagi cek tendang lagi. Kita tengok hari ni umat Islam, kisahlah siapa-siapa pun atau orang kafara pun, dia kaya pun sebabkan riba tu lah. Riba ni yang menyebabkan kekayaan tu cepat. Dia cepat. Kalau perniagaan tanpa riba ni lambat masa, dan mungkin bertahun-tahun nak dapat untung berjuta-juta.